sebalik senyuman mereka tersimpan semangat luar biasa. Mereka ialah isteri dan balu pesara tentera yang ingin membina kehidupan lebih baik melalui keusahawanan sosial. Saya mengharapkan ia berjaya lah sebagai untuk masa depan ke arah yang lebih baik lagi lah. Memang saya mengharaplah daripada kerjasama itu. Ramai wanita dalam komuniti Sri Kandi Rompin mempunyai kemahiran dan semangat. Namun, masih berdepan kekangan peluang pekerjaan, akses pasaran dan modal untuk memulakan perniagaan. Dari segi pendapatan rendah, tiada akses pasaran dan kurang kemahiran digital. Melalui projek Sri Kandi Agro, Polyagro PMS bertindak sebagai mentor dan rakan strategik dengan membantu komuniti mendapatkan dana sejati madani dengan membimbing tanaman cendawan serta pembangunan produk hiliran. Wah, cantiknya. Betul tu. Susun elok-elok ya. Marilah kita siram. Cukup keemasan dah ni. Produk ini mewujudkan situasi menang-menang. Komuniti pula memperoleh pasaran yang stabil. Manakala Polyagro PMS memperoleh bekalan bahan mentah yang berkualiti untuk penghasilan produk. Ini produk komuniti kami, Puan. Ia sangat rangup dan berkhasiat. Demikianlah, Sri Kandi Agro bukanlah sekadar projek perniagaan. Ia memberkasa wanita menjana pendapatan, mengurangkan pembaziran melalui ekonomi, kitaran dan membina komuniti yang lebih lestari.